Okay, goreng boleh makan-makan dulu ayam ni. Enjoy the chicken. Okay, sambil-sambil korang tengah makan. Dengan soalan dia lelaki tak reply chat cepat, tapi aktif online dekat social media. Itu normal atau tak hormat pasangan? Tak hormat pasangan. Normal lah. Itu normal lah. Kadang-kadang kita orang check bos kita orang. Tuan pun ada klien tuan tak? Tak hormat. Baik kau diam. Dia lelaki tak post girlfriend sebab privacy. Itu matang atau sembunyikan relationship? Sembunyikan relationship. Itu privacy bapak hang. Bapak tu. Dia lelaki tak suka perempuan keluar malam dengan kawan lelaki. Itu protektif atau insecure? Kita orang Protektif. Kita orang protect sebab kita orang lelaki. Kita orang tahu niat lelaki lain. Kalau lelaki lain nak buat apa dengan Insecure perempuan? tu. Korang kena faham. Korang sebagai perempuan kenapa nak keluar dengan lelaki lain? Naik pakai kancil, naik pula BMW. Mesti kita naik BMW lah bro. Tu kenapa bilih pakai kancil? Sebab boleh. boleh. So betul lah perempuan tak cukup satu. Cukup. Tapi Cukup lah, lepas tu kenapa nak kena keluar dengan lelaki lain? Wait, ni nama-namanya Insecure. Betul tu. Dia perempuan still stalk ex dia walaupun dah ada boyfriend baru. Itu normal curiosity atau material emotion? Tu gila lah. Tu gila tu. Tak, kenapa korang nak kena stalk ex korang ataupun korang nak kena ada lelaki lain macam Pasti tu? kita nak tengok dia bahagia ke. Nampak sangat tak bersyukur. Kenapa ni? Kau kenapa? Kita Tak move on Tak. Tak move on Move on. Sampai bila start dengan kisah silam? Bukan, itu nak tengok dia bahagia. Kenapa perlu tengok? Kenapa nak tengok orang bahagia? Kenapa dah ada member baru? Pakai otak lah. Dia perempuan Aha. test lelaki. Wait, Manipulate. itu ujian atau manipulation? Ujian. Itu manipulate. Sebab apa itu manipulate? Sebab korang bukan test. Allah bagi. Nampak tak? Boleh bawa keluar ke benda ni? Nampak tak? Orang punya manipulate sampai angin pun tak suka kat korang. Faham tak? Angin pun tak perlu pukul. Angin dah pukul. Itu bukan test kak. Itu manipulate. Akak faham tak? Itu bukan test. Kalau betul akak sayang kat kita orang kan, akak tunggu sampai kita orang cukup duit nak halalkan. Tu je. Kau diam. Okey. Apa dia? Aku tak dengar apa. Aku ni. Kita dah jadi ular. Bang, ni ayah apa bang? Kau dengar ni? Sabar. Janganlah marah. Hui, ini. Reduk. Sampai tak ada diri kan ni. Nak lawan ke? Benda ni game kita betul lah. Saya perempuan nak lelaki yang financial stable. Itu realistik atau materialistik? Materialistik. Itulah perempuan materialistik. Financial first. Kenapa korang cakap Kau diam lah. Tak. Korang kena bagi motif. Korang kena bagi sebab. Korang kena bagi sebab. Hei, kau jangan macam-macam. Orang Aku kena boleh bagi biar. sebab. Hei, perempuan nak duit bro. Perempuan, itu materialistik lah. Betul lah bagi tuan cakap. Korang Financial. gold digger. Materialistik tu gold digger. Financial. Tak financial. Apa maksud korang? Hei, kau jangan makan je. Jawab lah. Jawab. Korang nak harta je. Lelaki yang susah korang tak nak stay. Lelaki tu tengah berusaha nak naik atas, korang tak nak tunggu. Husband aku pakai Chris. Dia sampai naik kereta weh. Berapa lama? Setahun. Setahun. Sampai dia naik kereta setahun. Laju. Kereta loan ke? Dia lelaki cemburu bila girlfriend ada kawan lelaki. Itu insecure ataupun concern? Insecure. Concern lah. Kita orang risau kalau lelaki tu just nak ambil kesempatan tau korang. Daripada tadi. Kita orang memang lelaki ni tercipta sebagai protector. Tak payah. Kita orang pemimpin korang. Korang kena dengar cakap kita orang. Kita concern kat korang. Kita risau. Ayah korang protect korang tak? Macam tu lah kita orang kena protect korang juga. Sebab kita orang respect ayah mentua kita orang. Ini lah contoh lelaki-lelaki. Contoh lelaki-lelaki ni. Nampak? Concern. See? Concern. Tak insecure sebab kita tahu korang akan pilih kita orang juga. So insecure tu takkan ada. So dia concern. Yakin ke kita orang akan pilih kau? Sebab kenapa kau dengan kita orang? Kau tak yakin?
Dia perempuan reply lelaki lain, tapi marah boyfriend reply perempuan lain. Yang ni aku nak marah. Itu double standard ke normal boundaries? Normal bandu. Double. Normal. Macam mana benda macam tu boleh normalize Dia kan? boleh. Kau orang boleh lah. Kau boleh. Makan dululah. Girl always right, bro. Yes. Apa yang betul macam tu? Korang kalau cakap lelaki lain boleh, kita nak cakap perempuan lain tak boleh. Ya. So kiranya apa yang korang buat, kita orang pun boleh buat lah. Pergi lah. So korang boleh cakap lelaki lain lah. Macam ni. Pergi. Ikut kau lah, kau nak buat apa? Thank you, Nats. Ya, thank you, Nats. Thank you, Nats. Kan kalau thank you next sampai mati korang macam ni je. Tak apa. Sampai mati korang single. Tak apa, single je. Single tak mati, bro. Dia perempuan expect boyfriend faham tanpa explanation. Okay, itu understanding partner atau bad relationship? Kau senyap apa? Itu bad relationship lah. Sebab apa? Kita orang ni lelaki, bukan boleh baca otak korang. Macam korang nak pergi makan kan, korang nak pergi makan, you fikirlah. Lepas tu bila kita orang saja mamak okey, korang kata tak nak lah lain. Okey lah, Mamat. Air extra jos sedap apa? Sebab tu communication is the key. Kalau diam je tak jadi apa. Sebab tu lah diam. Jangan kita orang tak boleh baca fikiran korang. Korang kena faham benda tu satu benda yang korang kena bagi tahu kita orang. Kita orang tak faham korang punya ni. Tak payahlah. Diam. tak, perempuan nak Otak lelaki memang benar. tak, Aduh. perempuan nak lelaki faham. Kenapa tak cuba fahamkan lelaki? Tak payah faham lah. Kau tak faham kita orang lagi, kita nak faham kau. Aduh. Kau cakap otak benar. Otak kan Korang ni. tak faham sebab korang tak bagi tahu. Kalau korang bagi tahu, kita orang okey. Contoh. Kenapa dia orang ni benak sangat? Sebab dia orang memang tak reti nak cuba nak faham perempuan tu. Tak nak cari. Tak payahlah tanya. Cuba bawa je. Mesti okey. Kan bawa. Kan pergi ni makan. tak kena, Bawa tu je. tak kena. Apa yang tak kena? Kau jumpa yang salah. Cuba jumpa yang So betul. korang betul lah. So korang betul lah. Kita memang betul. Kalau That's always kita right, orang bro. jumpa 1000 perempuan ke depan pun 1000 perempuan akan cakap dia betul. Sebab Betul perempuan lah. mana pernah salah. Betul. Dia perempuan nak lelaki plan semua benda. Itu manja atau terlalu bergantung? Terlalu bergantung lah. Manja. Manja kali dia. Terlalu bergantung. Tak, manja bagi saya relationship yang bagus tu dia based of communication tau. Kenalah plan sama-sama baru tempat tu jadi macam daripada seorang je plan dia jadi organize it together tau. Barulah best pergi Manja, tempat tu. manja. Kenapa nak manja-manja pula? Manja ke malas? Dia lelaki masih simpan kontak ex dia. Just in case itu harmless ataupun emotional cheating. Emotional cheating. Itu Kau kalau simpan just in nombor ex case. tak? Simpan tak? Mestilah. Tak, if just in case lah. Dia ada kurungan is just in case. Mana tahu sebenarnya Nak ambil barang ke? mak Ada ex hutang tu. ke? Just in case rindu ke, I Tak. miss you, I nak keluar dengan you. Dia simpan nombor tak? Tak Just ada, in tak case. ada. Menipu. Nampak dia cakap just in case. Nampak ya. Ada share nombor. Mestilah ada. Tak move on Just je. in case apa? Just in case. Just in case apa? Just in case lelaki tu tak nak bawa korang keluar, korang contact ex korang bawa korang keluar. Dia dah tahu nak hantar bawa gana. Ah. Dia perempuan masih simpan hadiah daripada ex. Itu kenangan atau tak move on? Kenangan. Kenangan. Dengan cerita ada orang tu dia Wah, Damn, dia kena. punya barang dengan ex dia. ex dia bagi apa? Ex dia bagi apa? Bunga lah. Frame muka sendiri dengan gambar oot. Simpan lagi. Nanti aku boyfriend aku dengar. Tak apalah. Tapi aku dah buang, dah bakar dah pun. Oh, dia ada boyfriend tapi dia simpan. Buang dah bakar. Ya ke? Tak move on. Dah Ya phone ke? dah Cakap babi. dengan kamera. Cakap dengan kamera. Ya ke dah move on? Confirm lah dah move on. Sekejap aku nyanyikan untuk kau. Kenangan silam aku dan dirinya. Menung kau. Boyfriend aku yang sekarang adalah satu-satunya lelaki yang aku tak pernah jumpa lagi. Yelah, lelaki kau je yang baik. Time dengan ex pun dah cakap ayat tu dah. Baby, I love you. Dia perempuan cepat berubah mood dalam relationship. Itu overthinking atau toxic? Itu gila. Kau daripada tadi gila Tak, kau. itulah jawapan Dia dia. daripada tadi gila weh. Ai, betul lah perempuan kadang-kadang cepat nangis, kadang cepat marah. Lepas tu Itu normal kan? Normal bro. Bagi This saya- is girl. Bagi saya itu satu unstable emotional lah. Yang gila tu kau. Benda tu tak stable lah. Emosi korang tak stabil. Sebab tu lelaki kena stable ke? Untuk stabilkan diorang. Kau nampak? Lelaki yang betul-betul lelaki yang betul-betul memahami dia akan faham perasaan perempuan tu. Yes. Dia biasa Nangis lelaki yang- pujuk, bukan biar 2-3 hari. Kalau perempuan nangis biasa kau bawa. Belanja makanan. Engkau, cuy ludah pu. Engkau. Sebab perempuan yang suka coklat suka bagi Coklat ya je engkau. Perempuan suka guys. Betul tak cakap Skill, saya? skill. Perempuan suka curang. Lelaki
Kau ni lebih-lebih. Nampak lagi ya. Perempuan kalau merajuk, dia suka bunga. Dia suka hadiah. Aku tak sakat makan engkau ni. Suka frame. Suka frame gambar. Gak ada gambar. Oh, TD sendiri ya. Suka bunga yang ada lampu-lampu lilap-lilap kan. Itu bukan suka. Itu bukan perempuan suka. Itu kau suka effort X kau kat kau. Dia perempuan expect boyfriend bayar semua date dia. Princess mindset ataupun normal expectation. Normal bro. Normal. Korang Bro, nak jadi provider ke tak? tak macam ni. Tak payah Korang kalau nak- tak nak. Korang Tak nak- payah jadi lelaki. Korang nak Tak payah jadi lelaki sejati. Jap, diam. Tak payah jadi lelaki setia kalau tak nak provider. Sabar. Okay, bagi dia explain. Korang nak princess treatment, make sure korang pun kena jaga diri korang macam princess lah. Bukan jaga diri korang macam semua orang kau nak princess treatment. Semua orang kau bagi kau Aku princess lelaki treatment. aku seorang je. Apa masalah kau? Kau ke? Sebab tu korang single. Sebab korang tak provider. Korang punya Kita orang girlfriend. provider. Tapi masalahnya next tu dia pergi cari princess treatment dari lelaki lain pula. So macam mana tu? Sebab kau tak provider too Ha? much. Macam mana tu? Kita dah bagi dia princess treatment. Tapi dia pergi cari pula princess treatment dengan lelaki lain. Yang ni. Babi Yang ni. personal sial. Dia dah norok dah ni. Personal. Dah nyorok ni. Dah nyorok. Personal. Personal sangat. Lelaki jaga phone terlalu privacy. Aish. Itu privacy atau suspicious? Privacy. Sus ke? Tak ada. Tak ada. Ada benda Kalau perempuan ada jangan benda bagi. perempuan tak boleh nak tahu pasal lelaki. Apa dia? Apa? Apa? Kadang-kadang contohnya Apa, kita tak galeri? boleh bagi tahu dia. Apa? Apa ada benda-benda. Apa kat galeri Hayden? Sabar. Woi, Hayden tu yang bayar tau. Orang tak pakai hidden dah sekarang. Orang pakai calculator yang boleh simpan gambar. Kau nampak? Nampak tak? Nampak guys? Nampak? Kalkulator apa? Nampak guys? Calculator tu lah apps yang Aku tak tahu benda tu nak ajar. Sebab tu sekarang lelaki curang dia senang. Satu dia buat dekat WhatsApp business, satu lock chat dekat WhatsApp. Jap, benda okey. Kau pernah buat kan? Kat sini. Nampak? Contoh-contoh playboy. Semua attack dia sekarang. Yes. Aku pakai calculator je. Kan? Nampak? Tapi bro, Okey, soalan terakhir. Sebelum ayam ni hidup balik. Dia kata, aku setia tapi masih ada emotion connection dengan orang lain. Itu cinta ataupun sebenarnya curang? Curang lah bro. Kau nak cakap apa? Saya diam. Saya cinta. Nak cakap cinta. Bodoh namanya. Cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam. tak, dia tak bagi tahu lelaki ke perempuan tau. Yelah, dia boleh jadi dua-dua. Boleh jadi dua-dua. So, berdebat pun, lah. tak, benda tu dia datang Dia jadi kalau kayu kat orang sini. pun buat. Benda tu datang. Kan Sebab nak apa? cakap. Jodoh itu cerminan diri Ya, tau. cinta satu malam. Jodoh itu cerminan diri. So kalau korang buat, dia pun mesti ada buat. Kalau kau tak buat, dia pun tak ada buat. Faham tak? Betul lah. Tak ada tak? Siapa kata betul? Tak betul ni. Betul ke tak? Kan? Betul ke tak? Betul lah. Betul lah. Ke tak Jodoh betul? itu cerminan diri. Kalau korang ada buat, maknanya dia pun ada buat. Sebab itulah Weh, korang kena benda tu. Kenapa je? Korang pun kena benda tu. Tak ada, tak personal tapi memang ada kan. Kau dengar ni perempuan ni dia setia. Ya ke? Perempuan ni setia sebab dia sayangkan lelaki tu seorang. Kecuali lelaki tu buat perangai. Contoh ni depan mata. Kalkulator macam aku cakap tadi lah. Dia je kot. Tak semua lelaki Tapi macam tu. betul lah jodoh memang cerminan. Jodoh tu cerminan diri. Ya. Okey. Kalau korang nak tengok lagi, kalau korang nak tengok lagi video-video macam ni, tolong subscribe, like, share, komen.